Good morning. Kita dah siap nak pergi breakfast. Kakak betul kan dekat dia. Kita dah siap nak pergi breakfast. Syakir nak breakfast. Susu masam. Okay, let's go. Sekejap, kita tunjuk morning view from our room. Semalam hujan. Semalam pizza tak review. Tak. Semalam hujan. Semalam kita start fire show. Ada bunga api semalam. Diorang main dekat beach. Kita orang just tengok daripada atas ni je. Sambil makan pizza. Okay, jom pergi breakfast. Nak tengok mana lift dia? Sana je lah dekat. Lift dia ni macam kecil sangat. Kita masuk memang ngam-ngam je masuk. So kita ambil lift yang besar. Main lift dia dekat hujung. Hujung sana. Mana jadi? Jadi ingatkan kita turun dari situ. Ya lah. Kat luar. Tunggulah jadi. Ada perasaan. Syakir, smile sikit. Smile sikit. Dah. Kayaknya di breakfast. Tunggu daddy. Where is daddy? 1, 2, 3. Tu dia daddy dah sampai. Lari. Lambatlah daddy. Jam. Tolak lah. Dah. Ni baru main lift dia, tengok ada lift. Cermin sebesar alam. Nak betulkan tudung kat sana berapa jam. Betulkan tudung. Jangan pakai dia. Orang tinggi 150 cm boleh. Lift yang dekat dengan bilik kita orang tu kecil sangat. Lift ni pun kecil juga tapi better sikit lah. Sebab dia macam kecil. Macam. Tapi ni okey lah sikit. Yang tadi tu Tengok je. Tengok air laut dia. Masa pagi ni tak boleh lagi ni. Flat lagi. Please press the button for the desired floor. Tekan kat. Haji. Dah Tak payah, Oh, tak Haji. payah. Turun tak ya. Ni Ami tu ada yoga tu. Mana? Tepi pandai tu. tak nampak. Mana? Terus mata kan. Ya, going now. Mana dia orang tak nampak. Ada tu kan. Allah. Tak nampak sangat. Swimming. Dia dah hujan sih. Wow. Hujan. Tengok orang tu buat yoga. Dah, keluar. Yoga in the rain. Breakfast hour. So kita sekarang at Light and Easy 7. Dah pukul apa? Sekarang pukul berapa? 7.55. Sekarang dah pukul 7.55, pukul 8. So dah slightly busy dah. Tempat makan kot orang dah ramai turun. Kalau nak Light and Easy between 7 to 8. Dia awas sangat. Dia suruh masuk daripada sana lah. Dia tak bagi masuk ikut situ. Kita masuk ikut depan. Melalui reception dia. Good morning. Alright, thank you. Wow. Happy Bubbly.
Hujan. Macam mana nak mandi pagi ni? Raining. Swimming pool is closed. Apa lah. Kita pergi main kids club lah dulu. Kita jauh ke? Ya lah. Oh ya, ni dulu. So orange juice is it? Orange juice kan? Dia mix. Mix ni. Oh, So, booster dia- drink. Oh, okay. So our room is 655. 655. Try Soki drink tak? Dah. Tak nak. Drink, Mami nak? Kakak tolong pegang. Yang ni tak ada dekat dalam ke kak? Tak. Oh. Just tuang lah. Ha. Ada Dah ada kasih. masih. Dia masuk lah. Oh, so sikit je dah. Berapa dah? Okay. Belah. Can take the glass inside kan? Hai, morning. Cheers. That's fine. A table. Okay, so we got our table. Tengah kemas. Ramai orang. So the breakfast spread. We have half-boiled eggs. Coki ambil lah, nak makan apa? Roti jala ada? Roti jala. Sekejap. Morning. Ni ada noodles, select noodle station. Oh, kat atasnya tulis Western noodles. Local delicacies. Tak nampak. Ni apa ni? Sweet and sour vegetarian chicken. Dim sum pun ada ha. Cheese. Entah. Tak adalah, dia dah rebus lah. Bubur, porridge, all the pastries, bread and pastry. Wow, donuts, bread and pastries kat sini. Ni apa? Carrot juice. Habis dah? Fresh juice. Fresh watermelon juice. Habis. Dah lagi dari refill lah tu. And this one is drinks and coffee. Ramai orang. Okay, wait. Okay, tengok nanti tanya. Tapi cak kemana? Tapi cak kemana? Kenapa? Yeah. Kakinya sampai ke atas. Ha. Itu memang best position dia. Ha? Kaki tu. Give me 5. Give me 5. Nak nahan. Demam apa? Careful. Bubur. Chicken Ha. porridge. I already got one. You what?
Kalau dapat datang lewat sini ada teti itulah. Ramai lah. Ramai ya. Full house. Malam mereka nak lemak. Tengok dia punya lift sangat sempit. Tak, kenapa orang dia? Kita dah breakfast kenapa? Tak, Syakir buat macam tu. Masih dia buka. Kita dah breakfast. Sekarang kita nak ke pool. Syakir pun dah ready nak main di pool, nak swimming. Tak tahulah, tadi dia macam ngantuk nak tidur tapi tak nak tidur. Mana? Kita tengok, kita bagi dia betul-betul penat. Kecil gila. Macam sempit betul. Panas lah tu. Kalau nak sejuk sangat pergi toilet dia. Pergi Toilet lobby, pergi toilet lobby. Sejuk ke? Oh, sejuk gila. Toilet dia? Masa toilet dia pelat. Sekarang cakap. Keluar, Syakir keluar. Syakir keluar, kakak keluar. Okay. Nantilah kejap lagi lah Kids Club ni. Kat Kids Club dia ada aktiviti. Jom kita nak cari tempat pot yang best. Tapi itulah dah ramai dah orang. Mana? Kosong ke tu? Tak nampak. Tak nampak udah nak mandi. Ni tu, alah dah duduk pula. Ni lah, ni tak ada orang ni kerusi ni. Tapi panas tak? Belakang sikit lah. Okay lah, boleh lah. Sakit, pusingkan dia. Syakir turun slide. Syakir nak main slide. Sangka. Kakak tak laju pun. Alah, slownya. Jadi dengan Syakir. Jadi berat sebab pasal laju. Kalau berat lajulah. Kita nak try tengok sini ada Amazon Splash. Amazonia Splash. Sekejap. Oh, ni lah. Ni. Cakap tu. Dia tengok gambar. Saya tengok dekat TV tu. Ke. Press apa? What? Press apa? Oh, Mami bahaya ni pegang DJI ni. Mami bahaya ni, Daddy. Mami tak boleh basah. Terkejut.
One, two, go! Kawash. Oh, lalu pelani ya. Enak kan? Mana? Pelani bawah. Tak nampak pun. I love a rainbow. Sakit? Sakit? Ha? Ha? Sakit? Nama anak-anak bawah 12 Macam mana? Nama anak-anak bawah 12 tahun. Ha, okey. Kakak tolong tulis. Tulis nama anak ya? Tulis 655 Syakil dengan Syauki. Dia kat ni. Ha? Syakir, Syakir. H. Ni apa? H. 11 10 months 10 and Nah, ini nombor. time in. Siapa apa? Video apa sekarang? 3:27. Ini yang last kali. Last koper. Nah, Sampai pukul berapa? Tinggi lah kau. Berenang di dalam bola. Sejuk. Aduh, bodoh saya. Okay, turn. Sakit, bukan tak ada perasaan. Ya Allah, aku ni paling Syakil. Angkat dia. Okay, kita orang sekarang dekat Kids Club. Tapi Kids Club dia macam tak berapa best sangat lah. Dia ada ni, lepas tu rumah ni, lepas tu yang slide and balls tu, games. No. Kalau compare dengan Doubletree Damai Laut punya Kids Club, Doubletree Damai Laut punya Kids Club best lagi. Lagi macam-macam ada. Yang ni macam tak banyak sangat. Sakit kena. Sakit tak boleh main lah. Tolak kuat sikit boleh tak? Tolak lah. Beli kaki ku kuat. Korang kan 3 orang. Korang punya kemampuan. Ya tolak je seorang je. Ambil dia kata kemampuan kita padu. Jom. Ian. Weh, masalahnya masuk pula ni. Ya, kat masuk dulu.
Wow. Mami kat jalan tu kata pak ngakak. Tak ada lah, saya tak belakang macam tu. Kenapa dengan Mami? Ya. Aida. I love you, you love me. I love you, I don't love you. Macam tu. Okay. Sama dan Kakak peganglah Syakir tu betul-betul. darah. Tak payahlah bagi lah balik. Nak tengok. Nak simpan. Tu je lah yang... Okay, sekarang ni pukul 5. Tengok kat sini hujan. Daripada kita orang sampai semalam, petang je hujan. Tapi semalam lagi lah hujan the whole day. Hari ni angin agak kuat. So sebenarnya kita orang ingat datang sini nak buat water sport activity macam parasailing, jet ski, sempena birthday kakak 24 Oktober ni. So sempena birthday dia sebenarnya nak pergi escape Penang. Tapi macam tak sesuai lagi lah dengan baby kecil kan. So kita cakap dengan dia, tak apalah kita main water sport activity lah, macam parasailing semua. Tapi memang tak boleh, diorang close. Beach pun memang tak boleh mandi. Diorang naikkan red flag. Sampai hari ni tak boleh mandi. Beach ombak pun kuat. So tak apalah. So kita orang pun rehat-rehat je lah dalam bilik. So aktiviti kita petang ni hanyalah melepak dalam bilik sambil tengok movie. Cerita apa ni? Bullet Train Explosion. Okay, korang sekarang kita orang ni dekat Gurney Drive. Kita nak makan, nak dinner dekat sini, kat Gurney Drive. Sekejap, Gurney Drive-nya So Gurney Drive-nya dekat belah sana. Tapi kita nak cari tempat yang selamat lah untuk melintas, sebab kita parking tepi-tepi jalan macam ni je. So kat situ ada tempat melintas. Kita nak lintas dekat situ untuk ke Gurney Drive Hawkers. Sepatutnya kita sini rem untuk stroller, tapi kereta ni aduh, dia pergi parking dekat mana boleh. Sepatutnya parking kat sini. Ya. Wait. Ya. Zebra crossing. Okay. Kita dah sampai kat Gurney Drive. Kita nak cari Disco Pasamba. Kawasan Chinese. Ini 1.15. That's fine. Disco Pasamba. Ni apa? Ni Gani. Ni Gani. Yang Disco Pasamba tu mana? Pandang ikut. Dia masuk sini tak? Stroller. Dia masuk sini tak? Tutup. Disco ni tutup. Apalah, kita makan Gani lah. Yang disco tu tutup. Nak makan disco tu tutup. Ada meja. Apalah, kita Gani. Makan try Gani lah. Cari meja dulu. Sorry. Tambah kadang kangkung.
Mana oyster? Ni oyster Besar ni, besar apa kecil kan tu. Bolehlah satu yang kecil. Kerang bakar satu. Kerang bakar sini ha. Oyster kecil kan, bayar sini nanti mai ambil kan. Okay. Kita ambil apa? 2 cucur, 2 fucuk, lepas tu ada satu ayam cheese dengan satu crab. Kita tengok berapa ringgit. Cuba teka berapa. Cuba teka berapa ringgit kena. Tak berani nak ambil banyak-banyak. Nanti kena ni, kena crab. Okey, ni yang kita order. Persembah RM23. Tapi kita ambil tak banyak pun. Lepas tu kerang bakar, laksa sarang. Tengok makan laksa. Laksa sarang, char kway teow. Lepas tu budak tebak. Ada ni ayam cheese. Lepas tu kita ada order apa? Sate. Sate dah order, tengah tunggu sampai. Sate kena ambil sendiri tau. Okay, makan dulu. Makan. Okay, kita dah sampai hotel balik. Lepas makan dekat Gurney Drive tadi, tengah-tengah makan, tiba-tiba hujan. So kita dengan kelang kabut lah, angkat-angkat semua. Tu yang entah kakak Jangan kasih hitam. Jangan tak kasih pau hitam. sate Kerang. angkut-angkut semua dengan sekecil ni lagi. Masuk kereta. Jangan kasih hitam. Lepas tu dah masuk kereta, hujan berhenti. Jangan sampai dia lagi. Lepas tu kita orang dah sampai dekat hotel. Dah parking kereta. Parking dia agak jauh Parking dekat hotel ni agak jauh daripada lobby. So bila dah parking, dah bawa turun stroller, tiba-tiba je hujan turun balik. Dengan lebatnya, kelang kabut, masuk balik stroller semua dalam kereta. Dah terpaksa daddy dia hantar drop kita orang dekat lobby dulu. So now kita orang dah selamat lah, walaupun agak chaos. Sebab kejap-kejap je hujan turun, kejap-kejap je hujan turun kan. Lepas tu tiba-tiba je dia berhenti. Macam tu. So sekarang kita dah sampai hotel dan okay, good night. See you tomorrow.